Brush. Hi everyone, I'm gonna do makeup routine. Okay, I nak buat makeup routine sebab I nak keluar right now, pergi dekat atuk I dekat KL. So jom kita buat makeup routine. Ada pula getah rambut. Okay, tak apa. Okay, aku buat makeup routine sekarang ni. Okay. Brush. Kejap korang. Brush I pakai brand ni, Hourglass. So kita nak buat like a very quick makeup tutorial. Korang tak celebrate Merdeka ke? Korang tak pergi mana-mana ke untuk malam Merdeka ni? Mana pergi concealer? Okay. Okay. I suka letak sikit je. Bersama. I pakai skincare apa? Okay, nanti I akan buat video. Kalau I nak cakap skincare sekarang ni, I suka macam try skincare. So sekarang, dulu I pakai skincare lain, and then sekarang ni I pakai skincare lain yang more for acne prone skin. Sebab sekarang ni I tengah breakout. Okay, I dah tak ada breakout langsung, cumanya I ada macam acne scars. But still my skin is very very sensitive and senang untuk breakout sekarang ni. Okay? Yes, buat get ready with me untuk skincare. Kita suka tengok get ready with me. Okay, boleh. Nanti I buat. Sebab I don't really know how to do like a get ready with me punya video. It's like a bit awkward for me. But yeah, we can try. Okay. Thank you, Risha. Okay, I selalu pakai concealer untuk macam cover the redness je. I tak suka like thick foundation dekat muka I. Sebab I pun senang sangat untuk breakout.
Oh tak. Korang tak pergi mana-mana ke Merdeka? Okay, korang tengok dahi I macam merah sikit kan? Thank you, Natasha Irina. Okay. I pakai concealer brand ni. Okay. Kalau korang macam similar skin tone dengan I pakai shade Apricot. Tak nampak. Tapi ya, Apricot. Blend foundation guna brush lagi senang ke pakai sponge? I selalu pakai brush. I tak pernah ada sponge. So, I tak tahu macam mana sponge dengan... And also, I tak pakai foundation. I pakai concealer je. Okay, for the base, I cuma pakai concealer. Apa ni? Okay. So macam I just pakai base concealer. Lepas tu I pakai the same brush for contour, for like basically everything. Okay, kita akan macam buat kita punya muka like a bit sculpted. Buat tak? Sekejap korang. Okay. So ni je kita punya ni. I suka like banyak sikit. So kita look more. Jom kita try. I pernah nampak orang buat kat TikTok tapi I tak pernah buat. So kalau if it doesn't work, then tak apalah. Tina! Macam ni, just a bit je.
Okay. And then I akan pakai Snara for the lips for our look today. Okay, untuk kita punya look malam ni I akan pakai Snara. Nampak tak? Yang ni in shade Rosewood. Oh my god, I think like macam bulu mata masuk. Hi. Kalau serum you tahan berapa lama? Okay, kalau satu botol kejap okay. Kalau satu botol korang, satu botol ni tahan lama gila. Sebab lip serum kita ni 5 ml tau korang. It's 5 ml. Okay, our lip serum is 5 ml. Macam you tengok tadi, I pakai like lip gloss macam ni kan. Okay, lip gloss macam ni, you only need this much. Nampak tak? Yang this much will cover your whole lips, akan buat you nampak macam you pakai lip gloss. Tapi kalau you jenis yang tak suka terlampau glossy, you boleh macam scrape sikit. Okay, nampak tak? You pakai ni je, like literally tak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia ada. Okay, sebab kita punya formulation ni is so different compared to other lip serum. Okay, so yes. I cakap you serious, kita punya lip serum ni 1 in a million, okay, 1 in a world. Sebab korang try lah cari mana-mana lip serum dalam dunia ni. Okay, mana-mana lip serum dalam dunia ni letak real saffron dekat dalam lip serum. Okay, this is the first in the world. Okay, and kalau korang tahu saffron ni, kenapa saffron ni mahal? Sebab dia ada banyak sangat benefit for kita punya body and for your skin. Sebab I tahu banyak orang dekat Middle East, diorang akan pakai saffron for the skin. Diorang akan buat apa dia panggil, saffron face mask ke, you know, diorang akan buat saffron face mask, or like diorang akan buat saffron moisturizer ke apa. Memang sangat-sangat bagus. Kalau korang bibir kering ke, bibir gelap, bibir yang two tone tu, sangat-sangat sesuai. Sebab lama-lama bibir you akan jadi naturally pink. Kalau korang tak percaya, korang boleh pergi dekat I punya account, korang boleh tengok I punya lips journey. Memang ada. Okay, and then sekarang ni Snara Beauty tengah buat promotion Merdeka Sale, 20% off. Okay, siapa-siapa yang beli, korang akan automatically masuk kita punya lucky draw, di mana korang boleh menang staycation di Port Dickson Lexis Premier Water Chalet 2 hari 1 malam. Any date korang nak. Korang nak pergi weekend ke, korang nak pergi weekdays, korang boleh pilih date yang korang free kalau korang menang. Okay, I akan bagi tahu pemenang 10 September. So korang boleh je beli. Korang boleh beli. Kalau korang nak menang, pergi dekat dalam bilik tu ada bathtub. Okay, dia ada balcony. Korang, kalau siapa yang suka memancing, sangat-sangat best. Okay, korang boleh mancing daripada bilik. Lepas tu bilik tu ada 2 katil. So korang boleh pergi dengan family, boleh pergi dengan friends, atau like solo trip, you know. So yeah, korang boleh get our lip serum for a very very cheap price. Harga yang sangat-sangat murah. Okay, Snara Beauty tak pernah bagi harga semurah ni just untuk first year Merdeka. Okay, first year Merdeka dengan Snara Beauty. So yes, I mean Snara Beauty punya first year Merdeka. Okay, so don't forget to check out. Beli. Okay, korang patut beli and try. Kalau best, you guys boleh reorder the combo one. And also, this is our packaging. Okay, this is our kotak.
Kalau korang nak beli as a gift for your mom or like your friends, your sister ke apa, korang boleh add on paper bag sekarang ni. I cuma letak 10 je, 10 pieces. I think sekarang tinggal 9 atau 8, I tak sure. Sebab I baru letak tadi. And tadi ada orang dah beli paper bag. So yes, you boleh bagi ni macam as a gift kan. Kalau you nak bagi birthday ke, you nak bagi anniversary gift ke apa, I ada card, you guys boleh tulis kat remark nak cakap happy birthday ke apa. Sebab tadi pun ada customer I yang buat tau. So I tulis macam dear, nama siapa-siapa, and I akan tulis happy birthday, wish you all the best, you know. You guys boleh remark you guys nak card for any occasion. Lepas tu yes, paper bag dia sangat-sangat cantik, sangat nice kalau nak bagi hadiah, especially to older women macam mak-mak kan. I think they would really appreciate. Ataupun kalau you boleh je untuk beli untuk diri sendiri, you know, self reward. So yes, korang boleh beli ni match dengan korang punya lipstick atau lip matte, sangat-sangat bagus. Okay, boleh prevent bibir korang jadi lagi kering atau lagi gelap. Tu yang I suka. Lip serum kita ni sangat-sangat best sebab tu. Lama-lama you pakai, bibir you sendiri yang akan jadi lagi cerah. You boleh je keluar tak pakai makeup ke apa kan, you akan still rasa confident. So grab if you guys want. Okay, I akan end the live soon because I'm going out. So yeah, so this is my makeup bag yang I buat sendiri. Okay, I think I'm gonna make like Senara Beauty punya makeup bag yang I buat sendiri, faham tak? For like Senara Beauty punya tag and everything. So should we like go live with random people? Okay, that's all for tonight. Bye-bye.